Assalamualaikum, kembali ke seat belakang. Baru ni ada satu kes yang mana satu passenger ni dia PM lah saya. Dia tanya sebab barang dia tertinggal dalam kereta. Jadi bila dia nak minta semula, pemandu tersebut minta amount yang tak munasabah. Okey, pertama sekali saya macam kecewa lah. Kenapa lah korang ambil kesempatan untuk passenger Grab. Kalau korang tertinggal barang dalam Grab tu, sebenarnya tu adalah deal lah sama-sama dengan pemandu tu. Okey, saya kata deal deal. Maknanya persetujuan bersama. Bukan pemandu tu memandai-mandai cakap berapa ringgit. Amount je, kalau saya kata kat sini 150 dia minta. Pada korang yang pemandu ni korang rasa munasabah ke nak minta 150 pada passenger sebab nak pulangkan barang je? Kalau pada saya memang tak munasabah, memang tak logik dan tak patut macam tu. Korang janganlah buat macam tu, tak baik. Sampai kan korang kata macam kena pause lah. Pause tu hampir seharian, tak boleh buat job, buat cerita sedih dan sebagainya. Pause tu sekejap je. Pause tu sementara korang nak cari barang tu, korang kena pause sekejap. Korang cari-cari, tekanlah ada barang ataupun tak. Itu saja. Kalau barang tu ada, nanti korang kena pulangkan lah. Janganlah minta lebih. Korang deal. Faham tak deal persetujuan bersama. Bukan korang yang letak harga. Sampaikan 150. Korang bayangkan 150 untuk hantar barang saja. Ada beberapa cara lah untuk hantar barang tu. Yang pertama sekali, korang hantar je kat center. Nanti passenger tu akan pergi ambil. Tapi tak ada untung lah kalau korang nak fikir untung. Cara yang kedua, korang hantar je sendiri. Tapi janganlah letak amount yang tak besar macam tu. Korang letaklah amount yang logik sikit, yang diterima akal. Ataupun cara yang ketiga, korang guna je Lalamove. Kalau boleh saya kata Lalamove, korang guna Lalamove. Korang suruhlah passenger tu book Lalamove daripada lokasi korang tu. Korang bagi, lepas tu settle. Contohlah kalau korang nak minta sedikit duit, korang deal. Faham deal tu apa maksud? Sebab saya terfikir, kalaulah benda tu terjadi pada saya, barang saya tertinggal, dompet saya tertinggal, tapi dikenakan 150. Bayangkan 150 tu bukan mudah lah. Janganlah korang nak jalja cerita sedih korang kena pause. Saya dah duduk jauh, dah apa ini. Pulangkan je. Benda tu, alah kita ni apalah sangat, pulangkan saja. Sebab sekali lagi pemandu tersebut minta RM150. Faham? Jadi lepas ni korang janganlah mengambil kesempatan dalam kesempitan orang. Kalau orang tu report korang, lagilah susah, lagilah jaja cerita sedih korang. Anak bini kat rumah tak makan apa semua. Kalau jadi macam tu lagi teruk. Jadi peringatan lah, kalau barang tertinggal, kita kena ada common sense ikut common sense. Jangan deal pakai pakai perasaan sangat, rasa macam apalah barang ditinggal apa. Jangan. Benda boleh settle elok, risau nanti kena report dengan Grab, dah kena sekat account, apa-apa hal, lagi susah. Jadi all the best pada semua. Jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Okay, let's go.